Kita masukkan ulat yang kedua. Saya rasa ikan kelisa ni merajuk lah. Makanan dekat dalam ni ada banyak, tapi dia tak nak makan. Dah berapa hari dah tak nak makan. Rasanya merajuk. Mungkin dah jemur kot makanan ni. Okay, jom kita cuba pujuk dia. Tengok dia nak makan ke tak. Kan tak makan nanti kan lapar. Ini ke bulan Ramadan, tak nak makan. Ni makanan banyak je, member tak nak makan. Macam mana? Jom kita try pujuk dia. Tak berhasil ke tak. Kita nak cuba cari makanan lain. Jom. Okay, kita nak cuba cari makanan lain. Nak cari ulat. Abah kata ada ulat dalam tong. Okay, jom kita cari. Tengok ni pokok semua gemuk-gemuk ni. Bananas. Ni pokok gaharu. Siapa tahu pokok gaharu ni saya nak proses, saya bagi tahu. Banyak pokok gaharu. Ni semua sekeliling rumah ni sudah ada pokok gaharu. Okey. Abang kata dalam ni. Abang panggil lah. Sekejap, kita cari dulu. Kata dalam ni ada ulat. Oh, ulat ni ke? Nampak tak ulat? Ulat sampah ni. Ini adalah apa? Nama dia apa? Nama dia marot. Campuran sisa-sisa buangan makanan. Bau dia tak busuk tau. Walaupun nampak ni ada ulat-ulat ni, kan, tapi bau dia tak busuk. Nak bagi mana ulat, mana ulat kecil-kecil ni? Kita nak cuba bagi ulat-ulat ni dekat kelisa. Okey, sekejap. Okey. Selak-selak tu. Dia ni makan sisa-sisa ni, jadi dia cepat terurai. Sisa makanan ni diuraikan oleh ulat ni. Ulat ni dia ada sendiri ke? Dia ada ni, lalat BSF. Oh, lalat BMF. BSF. Oh. Dia. Ni ulat dia ni. Ulat ni kita nak bagi makan kelisa. Kita ambil yang besar-besar sikit. Dia menariknya dia tak busuk. Dia tak busuk. Dia tak busuk macam sampah. Okay, ulat ni datang daripada lalat. Telur lalat. Dia akan jadi lalat ni, lalat BSF. Dia panjang. Macam lalat tu, lalat biasa tu. Ni? Oh, jagung. Kita kutip dulu. Okay, nampak tu. Try bagi makan. Lagi bawah lagi gemuk. Oh ni, nampak ni. Ush. Gerak-gerak ni. Okey. Kena basuh dulu kan. Okey, kita ambil dulu, dia rendam dalam air. Kita bagi makan. Okay, kita ambil sikit dulu. Kita bilas dengan air. Bilas dengan air. Kita nak masuk dalam akuarium. Macam akuarium kotor. Alamak, ada ulat terjatuh. Bagi dia putih. Nama dia proses penapisan. Okay, ulat ni kita kutip balik ni tu.
Jangan basah kaki lah. Ha? Nampak kaki. Ha. Kaki lembu. Sekejap lagi nak proses kaki lembu pula. Okey. Okey, jom kita bagi makan. Siapa nak tengok dia gerak-gerak? Tu. Dia gerak je. Hidup. Semua hidup lagi. Okey. Kita nak cuba pujuk ikan kelisa. Tengok berhasil ke tak. Tengok, kita masukkan ulat yang pertama. Ki. Yo. Kita masukkan ulat yang kedua. Yo. Ulat yang ketiga. Ada tak nampak? Sebab dia kat bawah dah. Letak depan mata dia. Yang keempat. Yo. Hebat lah. Baru je nak makan. Berapa hari dia tak makan ni. Rupanya dia nak. Kita masukkan beramai-ramai. Okey, boleh? Kita masukkan beramai-ramai pula. Nampak tu. Yo. Memang dia nak makan lah. Dia nak ulat sebenarnya. Dah lama tak dapat protein. Protein daripada ulat. Semoga cepat sembuh ya. Kita bagi lagi. Dah lama tak makan, kita bagi banyak sikit. Nampak tu. Okay, lapar sebenarnya. Okay, Alhamdulillah. Okay, siapa ada masalah sama ikan tak nak makan, boleh cari ulat tu lah. Ulat yang mana? Ulat yang macam ni. Kita makan. Okay, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.